Bilik sewa di MH Platinum 2 Setapak. Jom kita tengok. Lokasi di Jalan Usahawan 6. Hanya 6 km saja ke KLCC. Minit je jalan kaki pergi Sama Square yang ada banyak kedai-kedai makan tu. Dekat bawah ni pada shop lot. Ada kedai makan, kedai runcit, ada 7-Eleven, kedai mamak pun ada. Bila Mat. Ni kedai mamak nasi kandar Azhar. 2 km ke LRT Wangsa Maju. Jom kita tengok bilik dan juga fasiliti dekat MH Platinum 2 ni. Okay, ni unit dia. Jom kita masuk. Rumah ni dia ada studio dan ada 3 bilik. So ni adalah studio unit dia. Semua pakai smart lock. Untuk studio ada induction cooker, fridge, ada sinki. So ada privacy lah untuk studio ni, dia tak campur. Bilik air pun dia ada bilik air sendiri. Dah siap dengan water heater, aircon, kipas, lampu, langsir, katil queen, side table 1, almari baju dan juga meja solid 1. So ni view dia guys. View swimming pool. Lagi 3 bilik dekat sini. So ni adalah dining area dia. And then dining area dia ada kitchen cabinet, ada water dispenser, peti ais, sinki, dapur untuk masak, ada hood, and then ada washer dan juga dryer 2-in-1. Jom kita tengok bilik dia. Ni bilik extra medium. Ada katil queen, aircon, almari baju, meja solid, ada side table 1, kipas pun ada, langsir pun dah siap. And then dekat sini special dia ada small balcony lah kat sini. Okay, macam small balcony lah untuk ambil angin. Yang ni bilik medium, sama juga, full set semua. Ada aircon, almari baju, meja solid semua ada. View sama juga, view swimming pool. Yang ni bilik super single. Super single sama juga, semua ada. Almari semua ada, aircon pun ada, kipas. Yang ni view luar lah, yang ni view menghadap dalam. Sorry, ni view menghadap dalam. Ini pula bilik air untuk bilik medium dan juga bilik single lah, share. Ada water heater. Okay, cermin pun ada. Kita tengok fasiliti dia. Yang ni gym. Memang komplit lah gym ni. Ada aircon. Ni ada playground juga. Ni macam ada garden sikit. Ada outdoor punya exercise area.